Di sebalik pinggan ada BKKM. Di sebalik pinggan keselamatan makanan, tanggung jawab bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di episod podcast bahagian keselamatan dan kualiti makanan. Saya Zulkarnain Ramli, Pegawai Kesihatan Persekitaran bahagian keselamatan dan kualiti makanan. Saya Maziah Abdul Razak, Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran daripada bahagian keselamatan dan kualiti makanan. Okey, Puan Maziah, hari ini kita nak bersembang-sembang, nak berkongsi kepada semua penonton kita hari ini berkenaan dengan dunia penguatkuasaan bahagian keselamatan dan kualiti makanan. Okey, dunia penguatkuasaan ya. Dunia penguatkuasaan ni kita nak share pada semua penonton bagaimana penguatkuasa daripada bahagian keselamatan dan kualiti makanan dan juga yang berada di Pejabat Kesihatan Daerah bekerja bagi memastikan makanan yang dimakan itu bersih dan selamat. Betul. Sebab kita kat Melaka ni kita ada 3 daerah kan. Melaka Tengah, Alor Gajah dan juga Jasin. Dan kalau ikutkan laporan sehingga Oktober tahun 2025 ni, kita sebenarnya telah jalankan operasi sebanyak lebih daripada 130 operasi tau. So 130 operasi ni bermaksud kalau kita bahagikan dengan 10 bulan ni, kita dah jalankan hampir 13 operasi setiap bulan di negeri Melaka yang melibatkan Alor Gajah, Melaka Tengah dan juga Jasin. Okey. Daripada untuk tambahan ya Cik Zul, kita juga ada melakukan operasi pada setiap perayaan. Betul, kita ada daripada perayaan, situ betul. Setakat sehingga Oktober 2025 ni sebanyak lebih daripada 1,000 kompaun yang bernilai lebih daripada 400,000 telah dikeluarkan oleh anggota penguatkuasa di negeri Melaka lah. So memang kalau ikutkan 400,000 tu, kita ada lagi berbaki 2 bulan. Ada kemungkinan kan. So ada kemungkinan kita boleh cecah, bertambah lagi lah. Cecah setengah juta nilai kompaun yang kita tawarkan. Itu adalah berkenaan dengan tawaran kompaun. Tentang penutupan, kita kalau di negeri Melaka ni, untuk pengetahuan semualah, kita sebenarnya sehingga bulan 10 ni, sehingga bulan Oktober tahun 2025 ni, kita telah tutup hampir 60 permis. So 60 permis, kita boleh anggarkan, kita boleh puratakan setiap bulan di negeri Melaka ni kita telah tutup 6 permis setiap bulan. Jadi banyak tu, 6 permis. Banyak juga betul, tu Cik Sol. Betul, banyak. Jadi mungkin ada yang penonton yang bertanya, kenapa setiap kali kita ada operasi di permis makanan, ada saja permis makanan yang ditutup. Sentiasa soalan-soalan yang ini adalah soalan-soalan yang orang kata cepumas lah. Bila ada penguatkuasaan, bila ada operasi, kenapa ada yang tutup? Dan soalan ni memang biasa ditanya, dan kita nak tahu kadang-kadang orang luar sentiasa nak tanya kenapa permis ni ditutup. Jadi antara perkara-perkara yang kita nak ambil berat, nak mohon semua, terutamanya pengusaha untuk ambil berat, ialah kebersihan persekitaran permis, kebersihan permis dan juga pengendali makanan. Itu perkara yang paling utama yang perlu dijaga. Selain daripada itu, kena pastikan, kena pastikan permis kita bebas daripada bebas daripada lilati. Itu perkara yang asas. Sebab apa? Lilati ni semua orang kenal. Ya, lilati tu apa Cik Zul? Lipas, lalat, tikus. So kena pastikan tak ada najis tikus, tak ada najis lipas, tak ada najis. Yang perkara-perkara ini tidak ada di mana-mana, sama ada di store ataupun di ruang penyediaan makanan, tidak boleh ada benda-benda ni. Itu antara aspek yang penting. Jika ada, maka permis tu boleh kita tutup. Betul. Okey. Apabila kita setiap kali menjalankan operasi,
permis makanan, kita bukan bertujuan untuk menutup permis makanan tu semata-mata kan Cik Zul? Betul. Kita nak beri teguran pada pengendali makanan bagi memastikan standard yang ada dalam akta makanan ini dipatuhi. Maknanya akta makanan kita, akta makanan 1983 lah. 1983. Okey. Memang betul apa yang seperti mana Puan Maziah sebutkan tadi, dan ramai kita sebenarnya, kami penguatkuasa apabila datang kita buat penguatkuasaan di mana-mana permis makanan, sebenarnya tujuan kami bukan apa-apa sebenarnya. Tujuan utama ialah untuk memberi pendidikan. Mendidik. Tetapi dalam masa yang sama, kita tak nak kita mendidik tapi diambil sambil lewa, sambil mudah, diambil remeh oleh pengendali makanan, pengusaha makanan, kedai-kedai ni. Jadi perkara ini adalah penting untuk semua pengusaha makanan untuk ambil berat, ambil cakna. Okey. Cik Zul, di lapangan kan, di lapangan ada sahaja cabaran, sudah tentulah ada cabaran-cabaran yang dilalui oleh penguatkuasa semasa menjalankan pemeriksaan permis makanan. Boleh tak Cik Zul share sedikit apa cabaran yang biasa ni? Ada tak tiba-tiba datang pengendali tu lari? Betul. Memang sejarah cabaran sangat banyak lah, sebab kita penguatkuasa bukan sahaja berada di Melaka, penguatkuasa kita berada di seluruh Malaysia. Dan antara cabaran yang pernah saya hadapi lah, jadi cabaran-cabaran ni mungkin kita kurang dapat kerjasama daripada pengusaha makanan ni atau permis makanan ni. Maksud kerjasama ni adalah mungkin pengusaha atau pemilik permis makanan ni tidak dapat menyediakan dokumen-dokumen yang sepatutnya. Jadi bila tak ada dokumen tu, kita pun akan tertanya-tanya mana dokumennya, tak ada dokumen. So kerjasama inilah yang sangat sukar kadang-kadang bagi kita untuk mendapat kerjasama daripada pengusaha makanan. Selain daripada tu, ada juga di kalangan pengusaha yang mungkin marah dengan kita. Marah kita memberi, kenapa datang buat periksa waktu ini, tidak datang waktu lain. Jadi perkara-perkara ini antara cabaran-cabaran yang mungkin yang kita akan terima, dan kita harapkan perkara ini mungkin tak akan berlaku lagi di masa yang akan datang. Kita sebagai anggota penguatkuasa juga ingin memberi peringatan kepada penonton sekiranya anda pergi ke permis makanan dan mendapati ada permis makanan yang kotor, ada pengendali makanan sendiri yang tidak mengamalkan kebersihan, boleh membuat aduan kepada kita kerana aduan itu sangat penting. Aduan sangat penting untuk kita mengambil tindakan lanjut kepada perkara itu. Kalau Puan Maziah tadi telah membagi peringatan kan, bagi peringatan kepada orang awam, maknanya pengguna. Kita sebagai penguasa pun kita tak boleh lepas pandang pada pengusaha ni. So saya nak bagi peringatan juga kepada pengusaha yang mana mengusahakan kedai-kedai makan, nak memperingatkan kepada pengusaha ni, kebersihan, untuk tuan-tuan jaga kebersihan bukan untuk elak daripada tuan-tuan daripada kena tindakan. Sebab ramai mereka menjaga kebersihan sebab takut kena tindakan. Sekiranya dia mematuhi, kita pun tak nak ambil tindakan pada dia. Sebenarnya tujuan kami untuk buat penguatkuasaan ini adalah untuk memastikan apabila anda jaga kebersihan, adalah tujuan dia untuk memastikan makanan yang disediakan ataupun dijual kepada pengguna ni bersih dan selamat. Jadi kita nak elakkan daripada itu, kita nak kena pastikan pengusaha untuk sentiasa menjaga kebersihan. Dan faham kan? Jadi Maziah pun dah bagi peringatan kepada audiens kita, dan saya pun dah bagi peringatan kepada pengusaha permis makanan. Untuk itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar siri podcast kali ini. Semoga apa yang kami bicarakan pada hari ini akan diambil bermanfaat lah kepada semua, termasuk kepada siapa tadi? Kepada pengendali makanan sendiri yang berada dan juga di luar kepada pengguna juga.
untuk sentiasa prihatin tentang kebersihan dan keselamatan makanan. Okey, kita jumpa lagi semua. Jaga diri, jaga kesihatan. Di sebalik pinggan ada mata yang memerhati.